Assalamualaikum semua. Assalamualaikum subscriber. Assalamualaikum YouTube. Apa khabar korang kat sana? Guys, malam ni Apak mengundang tetamu eksklusif. Okey, rasanya ada yang tahu dia ni dan ada juga yang tak tahu. Jadi malam ni kepada yang tak tahu, Apak nak memperkenalkan kepada anda semua seorang YouTubers. Dia ni juga ada channel kisah-kisah seram, iaitu Kisah Seram Alam Jin. Iaitu Janggut, owner kepada channel Kisah Seram Alam Jin. Jadi hari ni dia datang, dia nak bercerita di podcast apa. Katanya dia ada benda yang nak dikongsi untuk korang semua. Jadi kita menjemput Janggut daripada Kisah Seram Alam Jin. Mantap. Guys, ini dia Janggut daripada Kisah Seram Alam Jin. Assalamualaikum Janggut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih sebab sudi jemput saya hadir dekat apa punya studio malam ni, insyaAllah. Guys, suara dia kan sama macam dalam dia punya channel tu, Kisah Seram Alam Jin. Malam ni kita boleh tanya dia soalan yang kita nak tanya dia, yang apa nak tanya lah. Dan dalam masa sama juga Janggut dia kata dia nak menceritakan apa yang nak diceritakan dekat channel kita ni. So sama-sama kita dengar lah. Baik. Janggut, Ya, betul. Sebelum tu saya nak tanya, macam mana perkembangan channel Kisah Seram Alam Jin? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sambutan tu sebenarnya alhamdulillah, so far ada penerimaan daripada kita punya sama ada followers yang tersendiri ataupun yang mungkin ada yang baru mengintai, baru menjenguk dekat Kisah Seram Alam Jin. Sebab untuk kisah-kisah content creator horror story ni Pak, cerita-cerita seram ni ada banyak kan. Jadi penerimaan tu ada yang macam ni, ada yang macam ni. Tapi untuk Kisah Seram Alam Jin, kita apa yang kita terima daripada pengirim-pengirim yang mengirimkan kisah pengalaman tu, betul atau tidak, kita anggap hiburan saja. Yang baik tu kita jadikan pengajaran, yang mana kurang baik tu, itu yang kita nak hindarkan jauh-jauh Pak. Korang dengar suara dia macam mana? Ini kalau buat lagu ni dia bukan lagu macam dia kena jadi jenis bangsa lagu scream. Wow. Okey, nak tanya jugalah Janggut. Dalam channel Janggut, dalam channel Kisah Seram Alam Jin, kenapa Janggut tak nak panggil tetamu untuk bercerita dekat channel? Okey, benda tu ada bersangkut paut dengan studio saya. Sebab studio saya ni, saya rasa apa pun tahu kot. Orang yang pertama selepas saya dah abandon studio tu selama setahun, dan orang yang pertama dapat rasa apa yang impact daripada penggunaan studio tu, nanti apa boleh cerita, apa boleh kongsi dengan kita. Jadi saya khawatir dan saya bimbang kalau kita ajar daripada jemputan-jemputan tetamu, kita tak nak, kita benda nak berhibur, nak berkongsi kisah seram. Tapi saya takut jugalah kita tak menjagakan benda yang tak mustahil boleh berlaku. Anda kata kalau saya nak jemput orang pun, saya kena cari tempat yang berlainan, yang lebih sesuai. InsyaAllah. Apa kata lepas ni kalau Kisah Seram Alam Jin buat dekat outdoor? Boleh juga, insyaAllah. Boleh kan? Juga. Tapi macam Janggut cakap tadi kan kawan, masa Apak ni orang yang pertama pergi studio dia tahu. Jangan kita cerita lah. Tapi hari ni bukan kisah saya yang saya nak cerita, tapi kita nak dengar kisah daripada Janggut. Nama apa sebenarnya? Orang panggil Janggut nama. Nama ya. Okey, okey, nama tu bukan saya tak nak bagi tahu Pak. Okey. Sebab saya ada satu sebelum saya nak buat YouTube, nak serius dalam bidang content creator ni, saya kena fikir satu defensif untuk diri sendiri. Sebab kita tahu ada yang suka dan ada yang tidak gemar. Okey, faham. Jadi saya khawatir dan saya bimbang. Kadang-kadang kalau orang yang tidak gemar ni, manusia ni ada warna semua sama, ya, tapi hati lain-lain. Betul. Kalau niat tu untuk benda yang bukan-bukan, dia hanya ada perlu beberapa
info je yang dia boleh target dekat kita. Okey. Tempat, tarikh lahir, betul, nama sangat salah tepat. satu Betul, kan, betul, barang betul. peribadi. Jadi saya nak mengelakkan benda tu lah. Okey kawan-kawan, kita respect, kita kena menghormati keputusan dia. Nama dia apa aku je yang tahu. Tapi aku takkan bagi tahu korang. Yang korang kena tahu adalah Janggut Kisah Seram Alam Jin. Okey Janggut, Alhamdulillah. jom malam ni cerita apa yang Janggut nak sampaikan dengan kita. Jom, come on. Okey, cerita malam ni saya ada satu kisah pengalaman yang saya kena sendirilah ya. Tapi kisah ni saya perlu cerita dulu dia punya kronologi. Sebab kalau kita tak faham dia punya kronologi, so kita tak tahu punca kenapa benda tu boleh berlaku. Boleh benarkan saya, Pak? Boleh? Boleh ya. Okey, secara ringkas je lah. Dulu tahun 1889, 90, 91 exactly saya lupa tahun bila, tapi lebih kurang macam tu lah dia punya average tahun dia. Kami keluarga ni berpindah dekat Perak, dekat Turi Intan. Saya bagi tahulah dekat Turi Intan, tak perlu saya nak sembunyikan. Masa awal web video dulu memang saya sembunyikan nama tempat. Tapi sekarang ni rasanya kami dah tahu, followers Kisah Seram Alam Jin dah tahu sini Turi Intan. Okey, minta maaf saya nak betulkan. 1889 ke ataupun 1989? 1889, Oh, lama. 1990, 1991, antara 3 tahun ni kami berpindah di Turi Intan. 18. Sorry, 1989. Itu 18 1989. 1989 okey. 1980. Ya Allah, 100 tahun tu dah. Okey, betul. Okey. Lepas tu bila kami pindah di Turi Intan, masa tu kependudukan dekat kami punya tempat ni masih lagi dipanggil kampung. Bila kita punya keadaan rumah-rumah dengan jiran tu jauh-jauh. Ada di sini, betul ada di sana. So dia selerak lah, tak dekat-dekat. Kalau kita menjerit belum tentu jiran dengar. Masa pindah tu pun dah banyak kena gangguan lah. Masa tu saya pun kecil lagi. Jadi dipendekkan cerita apa semua, gangguan tu berlaku kepada kakak-kakak saya. Saya pun tak ingat lah berlaku dekat saya kecil dah, sebab kecil lagi kan, memori tak apa nak kuat. Bila tahun 2000 ni, pendekkan cerita Pak tahun 2012, dalam 2011, 2013 tu, salah seorang daripada kakak saya, anak dia, mereka ni duduk kat Kuala Lumpur. Anak dia selalu mengadu, nampak itu, nampak ini kan, dekat rumah lah. Jadi peluang untuk jumpa dengan pengamal perubatan Islam ni, bila bukan tak nak jumpa dekat area Kuala Lumpur, tapi alang-alang satu hari tu rasanya raya kot, tak pasti raya ke puasa ke raya haji kot rasanya. Bila kakak saya keluarga dah ada dekat Turi Intan, kebetulan dah berkumpul, kami pun jumpalah dengan satu perubatan Darul Syifa kan. Darul Syifa, kalau kita buat pengamal perubatan ni, salah satu dia kena pastikan sama ada semua ahli keluarga kena ada. Kalau kita nak betul-betul track di mana dia punya punca dia. Jadi bila kita jumpa dengan Darul Syifa, kami target budak ni anak pada kakak saya ni. Bila kita jumpa dengan Darul Syifa, dia berapa, anak kakak saya ni tak ada apa-apa pun, okey je, dah mula ruqyah ni. Tapi kakak saya, mak dia yang trigger lah dengan apa nama, baca ruqyah tu. Di kami pun bukanlah anak, maknya rupanya. Bila dah macam tu, dah selesai apa semua, dia pengamal perubatan Darul Syifa ni pun bersembah lah dengan kami ni, terutamanya kepada mak saya lah, sebab arwah bapak sedang meninggal. Bila sembah dengan mak saya apa semua, mak saya pun ceritalah kronologi siapa bapak saya, macam mana. Jadi tak boleh kata, kita pun tak boleh nak assume sama ada saka ke tidak ke, wallahu alam lah. Sebab arwah bapak saya dulu pun pengamal perubatan Islam juga kan. Jadi kita tak pasti. Bila dah macam tu, anak saya ni tanya dekat saya, abah, apa kena dengan makcik ni? Dia tanya, apa kena dengan makcik? Kan? Apa saya makcik macam ni, bla 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 kan? Jadi saya nak cerita ke anak saya ni, selalu saya skip lah. Ceritanya panjang, nak cerita ke anak, nantilah. Jadi bila dah digasak, anak nak tahu apa sejarah yang berlaku pada keluarga yang dulu, sebab anak baru tahu kan. Jadi
kebetulan masa tu PKP. Bila PKP, work from home lah. Okay, ada masa ni kita buatlah, tak apa, cakap dengan anak, kalau nak tahu apa jadi dekat sejarah keluarga, macam mana makcik kau boleh macam ni, kenapa gangguan ni macam ni, kenapa kadang-kadang kamu rasa macam ada benda lalu dekat luar rumah, abah boleh cerita. Tapi abah cerita dekat YouTube. Sebab apa abah cerita dekat YouTube? Sebab tidak mustahil satu hari nanti, kalau benda ni dah 30-40 tahun dah berlalu, tak mustahil satu hari nanti akan berlaku dekat engkau dengan anak-anak kau. Sebab kita manusia ni dalam 60, 70, 80 tahun kita meninggal lah. Tapi kalau jin ni usia dia akan beratus tahun. Jadi lebih baik kalau korang tahu apa yang berlaku dekat keluarga-keluarga dulu, supaya in case kalau berlaku dekat korang, suami korang, anak-anak, cucu cicit, korang tahu daripada mana punca dia. Masa tu lah saya mula bercerita dekat YouTube. Apa-apa dah cerita dekat YouTube tahun 2022. Masa saya buat YouTube ni pun mak saya dah tegur dah. Mak saya cakap Janggut, tapi bukanlah Janggut nama saya sebenar kan. Tapi ni nama, pakai nama Janggut lah. Janggut, jangan buat lah benda ni. Benda tu dah tak ada. Bila kau buat benda ni, sila-sila bulan kau panggil, benda tu datang balik. Saya cakap mak saya, cakap mak, ada kata kalau benda ni berlarutan, kalau ada kata secara tidak sengaja memudaratkan isteri, anak-anak, terus terang saya cakap mak saya stop. Saya cakap itu lah. Di tahun 2022, masa tu saya tengah buat rakaman apa, saya perlu lupa lah. Saya lupa video apa. Tapi sebelum kejadian tu, saya ada mimpi tau apa. Saya ada mimpi mimpi yang bukan gangguan ni macam-macam. Tapi yang related dengan gangguan yang saya malam ni nak cerita ni, ada satu malam tu saya mimpi pocong. Berbuka pocong. Dia ni nak masuk rumah. Mimpi tu dia nak masuk rumah. Kalau mimpi yang bukan-bukan ni, dia akan ada 2-3 mimpi yang sekali jalan dalam satu malam. Kadang-kadang kita dekat sini, lepas tu mimpi yang sama, malam yang sama, beralih tempat ke tempat-tempat yang lain. Tapi malam tu tidak. Ada satu malam tu saya mimpi pocong tu berterusan. Bila saya bangun dah pagi, mimpinya saya tengok pocong tu berusaha nak masuk dalam rumah. Dia kulu kilir dekat luar rumah, tapi lebih tertumpu kepada bilik anak saya, tapi dia tak boleh masuk. Mimpi tu nampaklah, mimpi tu kulu kilir je dah masuk, nampaklah memang pocong. Jadi bila bangun dah pagi, okey, skip. Selepas beberapa hari kemudian, mimpi kali kedua. Selepas saya selesai satu video rakaman, saya lupa pergi dia punya apa, ceritanya apa. Tapi mimpi tu, ni mimpi ni lah sebelum berlakunya yang menimpa saya pada pagi tu. Malam tu, saya baru lepas buat rakaman. Anak semua dah tidur dah, bini semua tidur. Dalam lebih kurang pukul 12, pukul 1 pagi. Besok kerja, besok sekolah. Saya baring. Masa saya baring, masa saya baring tu, saya rasa macam nak sedar hati. Lampu dapur buka. Jadi lampu dapur ni, dia akan menerangi sedikit cahaya dekat ruang meja makan. Sedikit cahaya akan masuk ke dalam bilik saya sebab saya buka pintu. Kenapa saya buka pintu masa saya tidur? Sebab saya kena alert kalau apa-apa anak saya melolong ke, ada lipas ke apa, saya lah orang pertama kena pergi tolong kan. Jadi kita memang tak tutup pintu, kita biar buka. Ada cahaya daripada pintu tu, nampak ada biasa-biasa lampu daripada dapur ya, tak gelap dalam bilik. Saya baring, memang saya melentang, saya tengok je dekat pintu tu. Dekat pintu, dekat bucu katil. Bila saya perhatikan, saya macam nak kata ada benda tak kena pun tidak, nak kata ada benda yang kena pun tidak. Tak tahulah, memang tergerak hati nak tengok je dekat bucu katil dekat kaki saya. Masa saya datang kat studio apa ni, saya dah buat lakaran tak apa sebenarnya. Lakaran ya, bukan gambar bilik sebenar. Ni lakaran ni 90% tepat dengan keadaan bilik saya lah. Saya hantar share sekarang satu mata. Dia share sekarang, kita share pula kat korang. Okey. Cari guys, nampak tu. Okey. Ni gambar dia. Gambar ada 4. Saya hantar satu persatu. Biar je synchronize dengan cerita yang kita tengah sembang. Okey.
Okey, ini gambarnya Pak. Dah sampai. Okey. Okey. Okey Pak, Abang tengok itu kaki saya, katil yang sebelah tu kaki berselimut. Bini saya lah Ni kaki janggut lah kiranya. Kaki saya Comel gila tu. Ni saya lakar, saya didik sikit, lebih kurang comot-comot lah Okey. Yang gelap-gelap sikit. Jadi bila saya tidur, saya baring, saya tengok, saya pejam, saya buka. Saya pejam mata, saya buka. Biasalah basic, dah baca doa tidur baca lah. Bila saya tutup, saya buka balik mata saya. Saya tutup, saya buka balik mata saya. Saya tak sedar yang saya dah tidur. Maksudnya saya dah masuk alam mimpi tapi dalam keadaan posisi yang sama. Itu yang heran tu. Tidur tapi dalam mimpi yang sama, dalam posisi yang sama. Bila saya buka mata, posisi yang sama, keadaan sama, dekat bucu kaki katil tu ada pocong Pak. Di tepi kaki janggut ni Saya hantar apa gambar lagi sekali. Style lah dia ni. Ini style lah. Macam mana lukis pakai apa ni? Adobe Photoshop. Adobe Photoshop. Okey macam ni. Okey, ni gambar kedua. Dia macam tu Pak. Okey. Ni gambar dia lah. Ini gambar yang korang tengah tengok sekarang ni guys. Ini saya cerita benda yang betul lah betul. Dia mungkin akan lagi sikit daripada cerita sebenar, lebih kurang dalam 2 atau 3-4%. Tapi yang selebihnya betul je lah susahlah kalau saya nak buat yang betul-betul, sebab benda ni dah 2-3-4 tahun lepas, dah lama dah. Lebih kurang macam ni Pak Jadi bila nampak tu, ni yang biasa. Bila nampak, saya cukup marah tu Pak. Saya marah dalam mimpi tu. Saya bangun, saya cakap je pada ni, minta maaf pada makhluk-makhluk yang kiri kanan depan belakang kita ni, yang kita tak nampak. Ini saya cerita apa yang dalam mimpi yang saya buat saja. Bukan bercakap besar, bukan. Ini saya ceritakan balik Jadi bila saya bangun, saya cakap je benda saya leher dia. Ni bukan dalam mimpi kan? Memang real. Dalam mimpi. Dalam mimpi. Trigger tu dalam mimpi. Saya baru bangun, nampak pocong tu dalam posisi yang sama, dekat kaki bucu katil dalam mimpi ni. Saya cekak dia punya leher, kemudian saya umban dekat katil lah. Ni dalam mimpi ulang saya sekali dalam mimpi saya umban dekat katil. Lepas tu saya lupa lah, mungkin saya tumbuk ke, saya henyak je ke, saya lupa lah. Tapi memang saya ajar je dekat katil tu lah. Saya dah ajar apa semua, saya angkat lagi sekali. Kemudian saya jalan keluar, dekat pintu, gambar pintu, saya keluar, pergi ruang tamu, saya buka pintu utama ruang tamu, keluar, saya campak dekat luar. Bila saya campak dekat luar, saya tutup pintu. Bila saya tutup pintu, saya pergi ke tandas, saya ambil wuduk dalam mimpi ambil wuduk, saya ambil sejadah, saya bentang sejadah, saya solat. Saya ingat lagi saya solat. Saya niat apa lah, lupa lah saya niat apa solat tu. Tapi dalam mimpi tu, saya solat, lepas ambil wuduk, bentang sejadah, saya solat. Lepas baca Al-Fatihah, lepas baca surah Al-Kahfi, ada 2 makhluk yang mengangkat datang. Dia memanjat kaki kanan, kaki kiri. Saya tak tahu makhluk apa, tapi bukan pocong dah, bukan kain putih. Tengah solat tu, benda tu mengangkat kaki. Dia panjat. Dalam mimpi dia panjat. Dia panjat betul. Bila dia start panjat tu, saya pejam mata lah Tapi dalam mimpi udah berbaik kali saya ulang ni dalam mimpi ni, takut ada yang penonton salah faham. Jadi bila dia panjat, saya baca lah surah Al-Kahfi. Bila surah baca Al-Kahfi, saya baca ni. Tengah baca, benda tu panjat, dapat berasa lah Pak. Dapat rasa dia panjat tangan, dapat rasa lah. Saya tak pastilah, lupa lah, tangan tajam ke tangan apa, tapi nampaklah tekanan jari kat tangan, kat kaki ni panjat. Lepas tu bila saya baca, buka mata, sebenarnya bacaan tu masih berterusan. Tapi bila saya buka mata, saya dekat posisi atas katil. Maksudnya saya dah sedar. Tapi bacaan tu masih lagi bersambungan. Bila saya buka mata, bila masa aku bangun tidur? Bukan aku mimpi dia. Buka mata, mulut baca, tukuk makan ambil baca. Bila buka mata, dah bangun tidur, dah ada dekat atas katil. Tadi bukan dah mimpi aku tengah solat. Macam tu. Saya duduk, saya habiskan baca surah Al-Kahfi 10 ayat yang pertama tu. Kemudian saya istighfar banyak-banyaklah. Astagfirullahalazim. Saya pergi tandas, saya ambil wuduk yang sebenarnya. Tadi wuduk dalam mimpi. Ni wuduk yang sebenar lah kan. Dah ambil wuduk, saya pun sambung balik tidur macam biasa. Besok pagi, bila lepas subuh, hantar nak pergi sekolah, maksud tak mandi lah kan, tak mandi.
Bila dah mandi apa semua, nak pergi kerja, lebih kurang dalam pukul dekat pukul 8 tu, nak buka baju apa semua, pakai baju Isteri nampak, "Abang, apa belakang abang ni?" Apa benda apa? Mana dah saya tahu, saya bukan boleh nampak belakang kan. Apa benda ya? "Bang, apa belakang abang ni luka ni?" "Luka apa yang?" "Tak tahulah, tapi macam ada garisan." "Garisan apa?" Cuba ambil iPhone, tangkap gambar. Minta gambar di dunia saya. Bila saya tengok dah, astagfirullahalazim, adakah yang garisan ni berkait rapat dengan mimpi malam tadi? Garisan tu kira macam kena cakar ke apa? Saya share apa? Saya share apa Dia share lagi guys. Nampak tak? Malam ni memang eksklusif korang. Ada 2 gambar. Gambar pertama hanya menampakkan dekat tubuh badan ni, saya dah blurkan dekat bahagian sisi. Masih lagi nampak tubuh badan, tapi saya dah blurkan dia punya tone kulit, supaya sebab itu tak nampaklah sangat aurat dia. Walaupun lelaki ni aurat dia atas pusat, tapi saya segan Cuma saya tak usik di bahagian cakaran tu. Ada 2 gambar. Gambar pertama, gambar yang dari situ. Gambar yang kedua, gambar yang saya akan buat garisan supaya mungkin ada yang kurang jelas. Saya send sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini malam-malam eksklusif. Sekali yang gambar-gambar ada bagi korang. Guys, korang boleh pergi kat channel dia tau. Ingat tau, apa cakap ni? Kisah Seram Alam Jin tau, right? Tapi ni dia gambar. Nak tengok? Ni dia. Okey. Saya pun naikkan brightness baru saya nampak. Okey, ada 3 garisan tu. Kalau betul. Kita 3 garisan. Ada 2 garisan kasar, 1 garisan halus. Okey, ini gambar pertama. Gambar kedua saya akan tunjuk dia mana garisannya. Mungkin ada yang tak pernah nampak ya. Okey, cantik. Ini gambar kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Ini gambar kedua. Okey guys, ni gambar kedua dia. Kedua dia. Ini gambar kedua dia. Nah, tengok sekarang. Ni dia. Ada 3 garis kat situ. Kalau kau nampak, memang nampak saja. 1, 2 ni kasar, tapi yang hulu-hulu ni dia macam halus sikit lah. Jadi bila kena tu, saya cakap dengan sebelum tu saya nak bagi tahu lah ya, saya tak kata ataupun tidak meyakinkan 100% bahawa cakaran ni berpunca daripada pocong tu ataupun benda lain, wallahualam, saya tak tahu. Tapi kalau kita tengok daripada cerita dia, Pak, macam malam kita mimpi, siang ada garisan. Kita panggil garisan lah ya. Ada garisan dah luka. Jadi bila kita lihat dekat situ, seolah-olah macam dia bersangkut paut. Andai kata kalau tidak bersangkut paut, daripada mana datangnya luka 3 garisan tu? Ni saya jawab. Kalau kata janggut berbadan besar, saya juga badan besar, saya tahulah kan. Dan tangan kita ni takkan sampai untuk garu sepanjang gitu. Tak sampai. Memang takkan sampai. Kalau dalam tidur takkan nak suruh yang garut, mana maunya kan. Tapi bagi saya mungkin benda ni bersangkut paut lah. So kita ada mirawo kat depan ni, kita bertanya dia, lu tengok. Kita sambil-sambil dulu lah. Kita tengok apa kata mirawo. Dia tengok apa kata dia. Bagi dia mentafsir sekejap. Ni sebab kita mengundang mirawo juga malam ni. Yang lembek. Apa katanya? Memang bersangkut. Mirawo kata memang bersangkut paut. Gitu. Jadi saya pun tak pasti sama ada benda tu memang mimpi pocong tu ke, ataupun benda-benda lain yang turut serta malam tu ke, wallahualam. Tapi kewujudan yang pasti saya boleh bagi jaminan kewujudan garisan luka 3 tu selepas daripada mimpi yang terhasil pada malam tu. Ini saya rasa mungkin sebab janggut nyak dia debit dia kata tu gambar. Dia pun cuba melawan. Kot lah kan. Masing-masing ada pandangan. Bila korang semua dah menonton dan melihat gambar tu, tak apalah, kami pun tak kisah pandangan masing-masing. Ya, betul. Dia kadang-kadang ni sebab setiap orang dia ada persepsi masing-masing. Ada pandangan masing-masing. Terpulang pada korang kawan. Nak kata janggut kata betul pun itu, tapi apa pun terpulang pada korang. Itu je. Okay, lepas daripada kejadian tu, saya saya jumpa dengan mak saya. Oi, mak saya tu hot. Itu dengan kau kata. Mak dah bagi tahu awal-awal dalam tahun-tahun yang lepas sebelum kamu buat. Kamu tengok dah kena dengan kau.
Kemudian Pak, saya stop dalam beberapa minggu, mungkin seminggu dua saya stop. Masa tu tahun 2022 World Cup tu Pak, World Cup. Selang beberapa minggu, kami ada family day lah, masih World Cup juga. Kami dekat Kuala Lumpur. Kita dah sewa satu homestay yang dapur semua. Malam tu lepas World Cup, pukul 2 pagi lebih habis World Cup, satu perlawanan tu, saya terus update dengan cakaran ni ada dekat dalam saya punya konten lah. Saya update. Saya tak berani lah buat dekat rumah sebab dah kena kan. Bila dah update apa semua, lepas tu bila kita dah okey, semangat tu dah ada, dah rasa macam dah normalize. So kita buat balik dekat studio belakang. Kemudian Pak, selang beberapa bulan selepas tu, gangguan mimpi pocong tu dah tak ada. Tapi ada bunyi lah, ada biasalah ya, ada bunyi. Kita buat benda-benda yang macam ni, cerita-cerita seram ni, benda tu datang, suka kan. Bunyi pintu ni, bunyi pintu terbuka, bunyi pintu terbuka. Walhal pintu tu tak terbuka pun. Ada setengah orang, gangguan setengah orang lain dia punya pengalaman dia. Tapi apa pengamatan daripada pengalaman saya, kalau ada bunyi, tak semestinya benda tu bergerak. Sebagai contoh, dengar pintu buka, bila dia tengok pintu tak buka pun, dengarnya saja. Ada setengah pengalaman orang lain, dia dengar pintu buka, bila dia pergi, pintu memang terbuka. Tapi yang pengalaman saya, 2-3 kali juga saya dengar pintu terbuka dalam masa beberapa hari, pintu tak terbuka. Sama juga dengan kipas. Kipas pun sama. Saya tengah duduk ruang tamu, aircon buka dalam bilik, pintu bilik terbuka. Orang rumah, bini saya pakai aircon. Tiba-tiba saya tengah baring menegap, tengah layan orang komen daripada followers apa semua kan. Dengar ada bunyi kipas berpusing. Lepas tu pula kipas berdiri tu, dengarlah tek macam dikalikan. Saya ingatkan orang rumah saya pasang kipas. Dalam beberapa minit saya tengok balik, kenapa tak tutup aircon? Nampak ada LED lah dekat aircon atas tu kan, dekat dalam gelap-gelap tu nampak, kenapa tak tutup aircon? Bila saya bangun, saya berjalan dengan bilik, saya tengok kipas ni bukan mala ke orang rumah saya kan. Dia bunyi tadi deg bergerak tu, dia menghala ke arah penjuru almari baju kami. Kat situ ada longgokan kain yang belum lagi dilipat. Dekat situ kipas tu bersiap berpusing laju. Saya tegur, saya baguskan bini saya, yang ada buka kipas angin ke? Kalau buka kenapa tak tutup aircon? Mana ada bang, tidur kan. Saya tutup kipas, saya ambil wuduk, saya azan terus dekat ruang makan tu. Saya azan lah. Saya dah habis saya azan apa semua, saya dialog lah dengan benda tu. Saya cakap, di rumah aku, kalau kau nak berjalan ke, nak lalu ke, terpulang lah. Tapi janganlah buat bunyi ataupun sebarang pergerakan seolah-olah macam kau nak menunjukkan kau tu ada dekat sini. Aku tahu kau ada dekat sini. Semua orang tahu kau berlalu dekat belakang aku, tepi aku, tapi aku tak perasan. Lepas ni jangan buat lagi. Tolonglah jangan buat lagi. Aku ada anak apa semua, ada family. Nak lalu, terpulang. Kita hidup kat dunia ni berkongsi. Saya cakap macam tu lah, lebih kurang. Sebab kita bukan nak mencabar dia. Kita dialog baik-baik. Lepas tu selang lagi beberapa minggu ini sebelum berlakunya saya abandon studio lama saya. Selang beberapa minggu tu, saya buat satu konten. Ini saya ingat. Konten tu bertajuk kisah seram dekat Aeon. Panjang dia punya tajuk saya lupa lah. Tapi kat Aeon lah, dia punya main title dia. Masa saya tengah buat rakaman, 3 kali saya dengar orang gelak dekat tingkap. Pertama, kedua, dan masa nak penutup untuk rakaman tu, yang kali ketiga tu, dia punya gelak dia memang kuat. Masa tu saya tak tahan, saya bangun, saya tinggalkan studio saya. Esoknya apa semua, saya kemas studio saya tu. Saya tanamkan diri saya cakap aku haramkan buat sementara waktu untuk buat podcast seram dekat dalam studio ni. Sebab dah melampau sangat lah, dah gelap apa semua. Saya risau anak saya. Anak saya bersebelahan bilik dengan studio. Studio saya buat kat store belakang. Jadi kita risau, kalau kita berani, anak kita macam mana?
kan? Betul. Jadi kita risau. Jadi saya bender selama setahun. Itu sebab kalau tengok dekat konten saya, ada satu part tu di pertengahan daripada permulaan saya buka cerita, saya buat kat studio. Tiba-tiba dalam beberapa puluh episod saya buat dekat ruang tamu. Kenapa saya tak buat kat studio? Sebab itulah, dah setahun tu tiba-tiba Pak masuk join sama, jadi sahabat seram, kisah seram alam jin. Jadi kita pun alhamdulillah ada rezeki, Allah izinkan apa pun nak datang ke studio saya. Masa itulah baru saya ruqyah. Ruqyah bukan saya pandai ruqyah apa, tapi dekat belakang rumah saya tu ada ahli Darul Syifa lah. Saya banyak berujuk dengan dia macam mana nak buat ruqyah secara reka. Dia ajar. So kita buatlah sedekah apa semua. Itulah saya jumpa Pak. Tapi saya dah bagi tahu Pak awal. Betul. Studio ni setahun saya tak guna. Betul. Apa orang pertama. Jadi kalau dengar macam-macam apa, dan saya faham. Saya juga ada pengalaman kat situ. Malam pertama apa datang malam tu Pak kena kacau. Guys, apa kena tahu, tapi dia tak kasar lah. Dia manja-manja lah. Kita nak cerita ke apa? Boleh. Boleh. Jangan izinkan ya. Saya izinkan. Baik, kawan-kawan. Cerita dia masa selepas apa kita buat konten malam tu, korang boleh tengok dekat channel Kisah Seram Alam Jin, Pak dengan Janggut, kisah pasal Hang Pi Manang, kau tahu. Okey, dia terjadinya bukan dekat dalam studio, tapi dia terjadi dekat luar apabila kami baru sudah makan. Saya nak terima kasih juga kat Janggut sebab malam tu Janggut menyediakan udang galah untuk kami. Alhamdulillah, insyaAllah. Ya Allah, baik. Dia ni orang baik, kawan. Okey. Apa yang saya rasa tu, Janggut? Okey, kawan, apa yang Pak rasa masa dekat luar tu lepas kita makan bla bla bla, apa isap okok kat luar, tiba-tiba kaki saya ni rasa pasal berat. Aku nak berjalan dengan kawan, aku nak berjalan ni rasa macam berat, tapi apa tak beritahu dia, apa diam je. Kalau Janggut perasan tak dekat tiang saya ada perasan kan? Apa peluk tiang? Ya. Apa peluk tiang tangan belakang. Masa tu lah saya nak berjalan ke depan. Sebab saya dah buang rokok tu, saya ingat saya nak pergi pijak tau. Jadi bila lepas aku ni buang kawan rokok tu, nak berjalan kaki aku seolah-olah macam ada budak, macam budak lah, macam ada orang pegang kaki kita ni. Dia tak bagi kita bergerak. Jadi kawan, aku relax, lepak, santai sambil dengar dia bercakap. Macam mana dalam hati dia kan, macam mana aku nak berjalan ni masa tu Mirawo tak ada, kalau dia ada tak apa. Jadi kita pun dalam hati saya bercakap juga. Saya bercakap, saya kata Assalamualaikum, kalau aku datang ni mengganggu korang, aku minta maaf. Aku dipanggil oleh tuan rumah untuk buat konten dengan dia. Tujuan aku nak berjalan ni untuk aku nak pijak okok je. Aku tak nak gimana pun nak pijak okok. Lepas tu saya terus kaki macam boleh jalan. Apa cakap dalam hati. Apa cakap terus saya boleh pijak pam. Betul, ingat tak kata jom kita masuk minum air. Ya. Lepas tu minum air. Lepas minum air tu okey, situ je dia terjadi dekat tiang tadi. Ui. Kebetulan masa saya tengah buat podcast dengan apa dekat belakang, anak saya dia ke depan. Sebab rumah saya ni, saya baru buat rumah lebih kurang dalam tahun 2000 belas. Saya lupa tahun berapa. Saya buat rumah tu memang betul-betul dekat belakang rumah mak saya. Yang tanah yang saya cakap baru pindah tahun 1989-90 kan. Bukan 1889 tau. Itu 100 tahun dah tua. Buat rumah yang sama. Sebab di belakang rumah mak saya ni ada kebun kecil, ada sebelum ni tanam pokok durian, pokok cempedak, ada pokok sukun, buah sukun. Jadi ada tanah yang lapang, kami buat rumah dekat situ. Ada rezeki alhamdulillah. Jadi dia punya tapak yang kami duduk tu sebenarnya di belakang tu pun memang macam-macam lah angker. Memang angker lah ya. Jadi bila kita tengah buat podcast dekat belakang, anak saya bermain dekat depan. Masa tu pukul apa Pak? Lebih kurang pukul 10. Lebih kurang, yes. Okay. Anak saya tengah main dekat rumah opah dia ni, depan ni. Tiba-tiba masuk ke dalam rumah opah. Dia mengadu dekat opah lah, mak saya lah. Dia kata, opah, Lam saya panggil Lam lah, bukan nama penuh okay. Lam tak sihat, Lam macam demam, kata dia. Anak saya umur masa tu 5 tahun lah. Sorry 5 tahun bukan 5 tahun, sorry 5 tahun. Yang benar besar tu kan? Yang benar besar 5 tahun. Ini cerita tahun lepas hujung tahun lepas. Jadi mak saya, masa tu mak saya tak operate mata lagi.
mak saya masa ni dia ada katarak kedua-dua belah mata. Walaupun katarak, tapi katarak dia ada yang bukan yang tinggi lah. Dekat pun nampak, jauh tak nampak. Dia menjaga kabur. Masa anak saya datang dekat kaki mak saya ni, mak saya cakap dia nampak muka anak saya tu macam muka orang tua. Serius lah. Sedia macam muka orang tua, kata dia. Anaknya muka tua? Masa tu mak cakap. Jadi mak saya tu kan orang lama. Jadi mak saya tahu lah. Okay. Mak pun tahu apa datang. Mak pun tahu yang saya dah guna bilik studio belakang. Jadi mak saya baca semua. Alhamdulillah. Lepas tu dah okey. Dah tiup kat ubur-ubur anak tu dah okey. So bawa anak pergi hospital lah. Pergi klinik panel. Ambil ubat demam apa semua. Itulah dia punya sinkronis dengan apa punya gangguan tu sebab berpunca dia tu. Itu saya cerita kat Pak. Saya mesej, saya WhatsApp Pak. Apa anak saya demam Pak bila Pak balik ni. Tapi yang bestnya apa tau? Ingat tak yang Janggut nak tunjuk pasal komputer? Pasal komputer. Okey. Sebab salah satu apa ni dia minat sebab cara saya edit saya punya video. So kita bertukar-tukar ilmu lah. Saya pun berminat macam mana apa kendalikan audio sistem kan. Apa kan pro kan. Jadi alhamdulillah. Jadi saya pun belajar apa pun ambil sedikit ilmu yang saya boleh kongsikan. Dekat komputer lepas habis kita podcast malam tu, saya cuba hidup cara MacGyver. Yang sebenarnya saya hidupkan komputer lah. Saya hidupkan komputer tu mati sendiri. Bila nak hidupkan, tak boleh hidup. Hidupkan, tak boleh hidup. Masa tu apa ada geng kan? Ada Meng, ada Bonza, ada Makhluk. Pada masing-masing pun ada pengalaman dalam elektrikal punya part. Sikit-sikit punya plug kan. Tukar-tukar ni tak boleh hidup. Tak boleh hidup dengan komputer. Lillahi ta'ala lah ya Pak ya. Ya. Kita dah hidup komputer tak boleh hidup. Kata apa tak apa tak ada rezeki lah. Nak tunjuk apa macam mana saya nak kendalikan yang lain untuk Filmora punya model share ni. Dah makan apa semua, apa balik aja malam tu. Saya masuk balik bilik, saya on boleh on. Boleh on komputer. Ini pelik kali. Yang best tu kawan-kawan, berkali-kali tau dia cuba hidupkan PC ni. Cakap tadi okey je. Janggut pun cakap masa sebelum saya datang kawan, dia hidupkan sekali je. Tapi bila apa nak tengok saya rasa lah ni Janggut, dia memang tak bagilah. Dia tak bagi skill lah. Depan mata apa kawan, dia cuba hidupkan komputer dia cara MacGyver. Tak mau. Itulah. Tapi alhamdulillah ya Pak ya. Terima kasih dekat Pak juga sebab asbab daripada malam apa datang kita podcast dekat studio belakang berpunca dari situ. Bermakna selepas tu dekat studio belakang, dekat store tu pun aktif kembali. So kami anak-anak saya, kadang-kadang saya cakap anak-anak saya, ada masa tu pergilah solat dekat store. Kita raikan, kita meriahkan dekat store belakang tu dengan amal ibadat. Selain daripada Abah nak buat podcast seram-seram kiriman daripada pengirim ni, sambil-sambil tu kita semayang dekat belakang, kita ngaji belakang. So sampai sekarang bilik tu okey lah? Alhamdulillah okey. Alhamdulillah. Tapi gangguan tu berlaku dekat luar pun sampai sekarang. Mak saya ada bau. Saya tak pastilah kalau penonton juga ada mengalami benda yang sama sebab kami sering bau asap. Ya bang, ada bau asap tu bang. Ni ada Miro. Ada sahabat Apas ni, dia pengamal perubatan Islam juga dekat sini. So kami ada bau asap. Mak selalu mengadu ada bau asap, ada bau merokok dekat belakang store rumah. Bau asap okok ke apa? Saya pun bekas perokok Tegak. Saya memang tahu ada bau asap okok. Macam bau asap okok, tapi bukan rasa okok, tapi dia macam-macam. Sikit-sikit nak bau asap okok. Saya pada bau juga, tapi dekat luar rumah asap macam bau asap. Itu yang saya bau. Yang mak saya pula ada kadang nampak kelibat. Itu luar rumah dah. Bermakna daripada kronologi yang saya cerita daripada awal kami bawa pindah pada tahun 1989, 1990, 1991, benda tu tak berlaku kuat macam dulu. Kan dulu kependudukan dekat situ agak selera, masih lagi dipanggil kampung. Sekarang tempat kami ni dah dipanggil taman. Sebab dah ada taman, tanah pun dah banyak orang luar beli, dah buat rumah. Jadi benda-benda yang angker-angker, yang keras-keras sudah tak ada dah. Tinggal yang cibisan-cibisan, yang kecil-kecil tinggal. Jadi kami rasa tak beli lah. Memang ada lagi kat Pak sekarang ni. Sampai sekarang Sampai sekarang. Tadi kan Janggut kata, kenapa Janggut buat YouTube? Katanya sebab anak. Sebab anak. Ya sebab anak. Tujuan utama saya sasarkan kepada anak. So kalau satu hari nanti kalau anak saya dah berkahwin, dah ada anak, in case saya tak minta, tapi peluang tu
tetap juga peluang ya. 1% nak berlaku, walaupun 1% tetap juga peluang, tak mustahil boleh berlaku. Andai kata gangguan ni masih lagi berterusan dekat cucu saya ke anak saya ke, so kalau dia nak tahu apa cerita, tengok kat YouTube Atuk Kamu. Atuk Janggut. Atuk Kamu. Atuk Janggut. Tengok dekat kisah Atuk Kamu cerita tu, itulah cerita dia. Ada lebih kurang 6-7 cerita macam mana mula-mula gangguan tu boleh berlaku dekat keluarga asal nenek kamu, Atuk Kamu tu. Itu tujuan saya sasakan macam tu. Jadi tengok penerimaan tu daripada penonton tu ada kan. Jadi mereka pun dah mula kirimkan cerita. Jadi kita pun teruskan je lah. Anggaplah macam rezeki yang Allah bagikan sampingan kepada saya tu, saya teruskan. Macam itulah Pak. Mantap. Korang kalau boleh yang mana tengok ni, tolong subscribe Kisah Seram Alam Jin. Sebab sekarang ni dia punya subscriber dah 50k lebih. Kalau boleh kita cukup dengan 100 supaya dia dapat plate macam kat belakang ni. Alhamdulillah. Mana tahu Kisah Seram Alam Jin boleh jadi satu channel yang digemari ramai kan. Okey Janggut, ada lagi cerita macam mana? Kalau cerita tu tak ada, tapi saya ada soalan apa ni. Okey, jom mari sini. Okey, soalan dia apa? Sepanjang apa buat podcast ni ya, dekat studio sini ke, dekat studio mana-mana ke, ada tak pernah apa mendorong benda tu datang untuk ganggu apa? Saya tak pernah minta mereka datang untuk mengganggu. Tapi macam saya cerita balik macam saya buat podcast seram-seram ni sebenarnya saya mengikut trend. Sebab saya buat podcast ni dah lama sebenarnya. Kita buat zaman awal Covid tu Saya dengan Maluk, saya buat zaman awal Covid. Lama pun Apak Channel. Sebenarnya Apak Channel dia menceritakan tentang Apak Channel. Dia menceritakan tentang Apak, tentang perjalanan seorang seni lah. Maksudnya saya lah. Jadi saya buat cerita pungpang sambil tu kita buat short film tu Maluk. Semuanya idea daripada tuan producer Aman Ispu Maluk ni. Jadi kita buat short film gitu-gitu je zaman Covid. Bila dah buat benda tu jadi stop sebab saya sibuk. Lepas Covid kan saya dah start keluar pungpang balik kan. Jadi betul saya tinggal lama tau. Jadi kenapa saya buat cerita seram ni, sebab kebanyakannya orang Melayu kita ni, bagi saya lah kita ni suka macam cerita-cerita mistik, cerita-cerita seram man. Kalau saya nak cerita pasal lapak hari-hari, orang jemu juga. At least kurang-kurangnya saya mengikut trend dan orang boleh tengok, ada lagi Apak Channel, ada lagi dia ni, macam tu. Jadi saya tak nak biarkan saya punya channel ni sepi. Sebab itulah. Dan lagi satu, kenapa saya buat podcast ni, sebab orang saya belikan saya kamera. Kalau tidak saya tak buat benda ni. Jadi malu jom kita buat podcast ni. Terima kasih Abang Mia. Alhamdulillah. Disebabkan satu kamera sekarang dah jadi 2 kamera. Jadi macam itulah. Okey, kita cerita pula macam misteri apabila saya shoot Okey, benda ni berlaku kat luar sana. Di luar bilik ni. Itu saya shoot kawan saya, nama dia Bad tau. Dia ni orang asli, orang Sitemuan. Masa apabila dia bercerita, kita dengar orang ketuk-ketuk kan. Padahal kita punya studio tingkat 2, ketuk betul-betul kat tepi sana. Takkan orang memanjat dah tong. Kat tingkap di dinding. Oh ya, kuat. Jadi Bad ni sampai Bad dengar siapa ketuk tu? Memang tak masuk akal. Sebab masa tu jam lebih kurang 12 malam lebih kurang 12 ke 1 lah, lebih kurang. Lebih kurang macam tu. Tengah sibat dia bercerita, ada orang ketuk tepi sana. Saya kata, biarkanlah. Itulah kejadian yang berlaku macam tu lah. Selebihnya saya banyak refer kepada kawan saya Mirawo ni. Dia kata ni dimensi terbuka, kata dia. Jadi dia pun, kau tolong tutup, kau kan pandai. Dari dia lah. Banyak. Terima kasih juga dekat Mirawo ni. Dia kata ada benda-benda terbuka, tutup balik. Macam tu je lah. Jadi betul lah tu kan. Sebab kita setiap tempat tu memang peranan. Kalau tak pernah berlaku tu tak adalah gangguan. Tapi kalau yang pernah berlaku tu bukan tak boleh langgar je, tapi seleloknya kita ada betul. Berpada baca bismillah dulu. Betul. Kan. Sebab semua bergangguan ni sebenarnya Allah izinkan. Betul. Yang ada kesan luka cakaran dekat belakang tu pun, andai katalah kalau ianya benar-benar berpunca daripada pocong ataupun makhluk-makhluk yang lain yang saya tak tahu,
itu semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala izinkan, maka kun fayakun berlakulah dia. Betul, setuju. Saya tak kata pocong tu yang buat, tapi semua atas sebab izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Asbab kepada saya rehat selama seminggu 2 minggu, dah aku rehat dulu daripada studio buat podcast atau sebuah rakaman. So kita rehat dulu. Ada asbab-asbab kebaikan. Itu je lah apa. Ya, itu dia kawan-kawan. Cerita daripada Janggut, kisah seram alam jin. Kisah yang sangat padu. Malam ni malam eksklusif lah di Apak Channel. Ada je lagi? Ada lagi? Ada. Cerita lagi? Ada, saya. Cerita tu ada, tapi macam boleh ke Pak? Boleh je. Ya ke? Boleh. Tak perlu kot. Alah. Dia main tarik tali lah. Tak apalah, lain kali lah. Okey, lain kali. Kalau lain kali tu kita kena menghormatilah keputusan dia kawan. Mungkin lepas ni cerita yang nak cerita ni mungkin akan cerita dekat channel dia. So sama-sama kita support kawan. Korang boleh pergi lain sekali apa cakap, ada kisah seram alam jin. Okey, dia punya logo ada kat depan sekarang ni. Pergi je subscribe. Kalau boleh kita bantu dia supaya dia dapat plate daripada YouTube. Dan semogalah kisah seram alam jin menjadi satu channel yang digemari ramai. Okey. Janggut, bagi sepatah dua kata untuk subscribe Apak Channel, boleh ke? Okey, saya nak bagi sepatah dua kata tu pendek sangat, mungkin panjang sikit. Okey, sepatah 2, 3, 4, 5, 6 kata. Kepada semua followers, tak kisah sama ada yang mengikuti saya ataupun Apak Channel, saya on behalf kepada Apak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada korang semua, yang mana di luar topik ataupun di dalam topik yang sama. Anda kata teguri perasaan, kami berdua mohon maaf atas kekhilafan yang mungkin kami tak sedar. Kalau benda tu benar atau tidak, anggap saja sebagai hiburan saja. Itu kepada followers. Tapi sebagai content creator yang nak buat cerita seram apa semua, bagi saya berhati-hatilah sebab kita asalnya nak berhibur, nak enjoy, tapi kita khawatir, kita bimbang. Anda kata kalau secara tidak langsung, secara kita tidak sedar, ia menjadi satu punca dan asbab kita menarik benda yang bukan-bukan. Ingat bila kita dah try panggil atau kita dah terpanggil benda tu, nak menghindar, nak menjauhkan dia memang susah. Itu je lah. Suara dia susah. Sama macam kisah seram alam. Tiba-tiba. Okey kawan-kawan, itu dia kata-kata macam okey Janggut. Saya di Apak Channel ni mewakili Apak Channel, juga mewakili makhluk saya punya staff ni, mengucapkan terima kasih kepada Janggut. Sudi datang jauh, salam dulu. Sudi datang jauh daripada Teluk Intan dengan Miro, terima kasih. Meluangkan masa dekat kami, menyimpan cerita tu untuk semata-mata nak cerita kat sini. Terima kasih sangat-sangat. Sayang awak. I love you Janggut. Okay. Saya minta maaf ya kalau saya ada terbatas perkataan yang tak ada. Saya sebenarnya saya terhibur dengan cerita Janggut. Alhamdulillah. Saya terhibur dan saya nak sangat dengar. Lepas tu saya diam sambil duduk sini sokok. Best, memang best gila kawan. So terima kasih juga kepada Mirawo yang sudi datang pada malam ni, walaupun malam ni dia ada kerja sikit katanya, tapi demi Janggut dia datang juga. Thank you Mirawo. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada Malu, terima kasih kepada Double Two Legacy yang akan menyumbangkan kita stiker depan ni. So, akhir kata pada Apak, sama-sama kita membantu channel Kisah Seram Alam Jin ni supaya menjadi satu channel yang besar. Dan Assalamualaikum, salam Raya Haji untuk tahun depan. Mantap. Mantap. Settle. Alhamdulillah.